Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'ul hasan. Salawatullahi al-malikil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabati at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sedang hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembahasan kita pada hari ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain. Amin. Kita telah sampai kepada pembahasan tentang sifat-sifat bagi golongan para anbiya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin. وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. Dan wajib bagi mereka terpelihara daripada kekufuran, dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kerendahan dan kehinaan si pelakunya, sama ada sebelum dan selepas kenabian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu daripada perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah kita meyakini bahawa golongan para anbiya, kesemua mereka itu mahfuzun, yakni kesemua mereka itu terpelihara daripada kekufuran. Ma'sum di sini yakni hifzut tam, yang ini terpelihara dengan sempurna. Terpelihara dengan sempurna daripada apa? Terpelihara dengan sempurna daripada kekufuran, daripada dosa-dosa besar, daripada dosa-dosa kecil yang memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Maka difahami di sini tuan-tuan, tidak ada seorang pun di kalangan para anbiya yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur, sama ada sebelum atau setelah kenabian. Begitu juga tidak ada seorang pun di kalangan para anbiya yang pernah menuturkan, yang pernah mengucapkan, yang pernah mengungkapkan ucapan-ucapan yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Mereka tak pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur, sama ada sebelum atau setelah kenabian. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada seorang pun di kalangan para anbiya yang mana mereka ini jahil tentang Allah Subhanahu wa taala, sama ada sebelum atau setelah kenabian. Adapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Sayyidina Ibrahim alaihi salam tatkala beliau melihat bintang, tak kala beliau melihat bulan ataupun matahari, beliau berkata hadza rabbi. Hadza rabbi di situ tuan-tuan bukan bermaksud ya inilah Tuhanku. Tidak. Ada sebagian manusia di luar sana tuan-tuan yang jahil, mereka mendakwa bahawasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mencari-cari Tuhan, wal iyad billah. Mereka mendakwa bahawasanya Nabi Ibrahim AS mencari-cari Tuhan. Lalu apabila Nabi Ibrahim AS melihat ke arah bintang, maka apabila Nabi Allah Ibrahim AS melihat kepada bulan, maka beliau berkata ini adalah Tuhanku. Tapi apabila bulan lenyap, maka naik pula matahari, kata Ibrahim AS, ini adalah Tuhanku, matahari.
Waliyazubillahi min dzalik. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu cerita yang tidak benar untuk dinisbahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mencari-cari Tuhan. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak dari kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Karim, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ, dalam suratul Anbiya. Yani sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sejak Ibrahim masih lagi kecil. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan telah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak dari kecil lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak timbul isu bahawa Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan seperti mana yang dakwa oleh sebahagian orang jahil di luar sana. Adapun tuan-tuan, apabila beliau berkata hadza rabbi ni tuan-tuan, ia diucapkan dalam nada istifham inkari. Istifham inkari ni maknanya persoalan yang diajukan dengan tujuan untuk nak mengingkari sesuatu kenyataan. Contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tunjukkan pada tuan-tuan sebiji batu. Dan sebenarnya saya kata tuan-tuan, lihat betul-betul batu ni. Okey, katakanlah ini batu kan. Saya kata ini adalah biawak. Ini biawak. Maka tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala pasal buat biawak pula. Ini kan batu. Okey. Maka tuan-tuan akan kata, ini biawak. Jadi tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kata ini biawak. Nampak macam itu adalah satu pertanyaan, okey, satu persoalan, tetapi pertanyaan atau persoalan tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengingkari kenyataan yang saya sebut tadi, ini adalah biawak. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga tuan-tuan tatkala Sayyidina Ibrahim alaihissalam melihat bulan, Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata ini adalah matahari. Bukan maksud ini adalah tak kala Sayyidina Ibrahim AS melihat bulan, lalu Sayyidina Ibrahim berkata hadza rabbi. Bukanlah dengan maksud ini adalah Tuhanku. Tidak. Bahkan Sayyidina Ibrahim AS mengucapkan hadza rabbi itu dengan nada istifham inkari. Okey. Soalan yang diajukan dengan tujuan untuk nak mengingkari, untuk mengingkari kenyataan yang dibawa oleh kenyataan yang diberikan. Jadi orang penduduk ataupun umat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mereka ni tuan-tuan mereka meyakini bahawa mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan-sembahan mereka. Lalu apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata hadza rabbi, maknanya ahadza rabbi kama taz'umun, adakah ini Tuhanku seperti mana seperti yang kalian dakwa? Itu maksudnya. Adakah ini Tuhanku seperti yang mana yang kalian dakwa tersebut? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita faham di situ bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mencari-cari Tuhan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata hadza rabbi dengan tujuan untuk nak membangkang dakwaan sesat yang dibawa oleh yang dikemukakan oleh umat baginda pada ketika itu, tuan-tuan. Jadi walhasil tidak ada seorang pun di kalangan para anbiya yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur, atau yang pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur, atau yang pernah beritikad dengan itikad yang kufur sama sepanjang hidup mereka, sama ada sebelum atau setelah kenabian.
Itu yang dikatakan sebagai maksum ataupun hifdzut tam. Hifdzut tam, yakni penjagaan yang sempurna, okey, daripada kekufuran tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, golongan para anbiya juga mereka ni maksum daripada melakukan dosa-dosa besar. Okey. Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dengan sempurna daripada melakukan dosa-dosa besar. Maka tidak ada di kalangan mereka yang pernah melakukan zina, ketika hayat mereka. Dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang pernah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pernah berkeinginan untuk melakukan perbuatan keji dengan wanita ajnabiyah. Tak ada. Okey. Sayyidina Yusuf alaihi salam, masya-Allah, beliau baginda adalah salah seorang di kalangan anbiya yang Allah Taala kurniakan rupa paras yang segak. Yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kecantikan rupa paras kepada baginda. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, Nabi Allah Yusuf alaihi salam Allah Taala kurniakan separuh kecantikan kepada baginda. Separuh kecantikan makhluk ini Allah Taala kurniakan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maknanya beliau sangat-sangat segak. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Yusuf alaihi salam digunakan separuh kecantikan makhluk kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kurniakan seluruh kecantikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sekacak-kacak Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kacak dan tampan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf ini menjadi kegilaan ramai wanita pada zaman tersebut. Dan termasuklah Zalikha seorang wanita yang ataupun pengenalan lain bagi beliau, identiti yang lain, iaitu Imratul Aziz, perempuan bagi Al-Aziz. Beliau ni subhanallahil azim begitu tergila-gilakan Yusuf alaihi salam disebabkan kecantikan dan ketampanan beliau. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu ketika beliau berselindung dalam sebuah bilik. Bila Nabi Yusuf AS masuk dalam bilik tersebut, tiba-tiba Nabi Yusuf AS melihat Zalikha ada dalam bilik tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus apabila Nabi Yusuf AS melihat Zalikha ada dalam bilik tersebut, Nabi Yusuf AS berpaling pada mulanya. Beliau menghadapkan tubuh badan beliau ke depan, masuk dalam bilik. Okay. Dan bila nampak saja Zalikha, terus dia berpaling, dia membelakangkan Zalikha dan menuju ke arah pintu. Dan ketika itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zalikha dengan rakusnya menarik baju Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari arah belakang sehingga terkoyak baju yang dipakai oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tuan-tuan difahami bahawa yang begitu tergilakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah Zalikha, dan bukanlah Nabi Allah Yusuf alaihissalam ada dalam hatinya itu keinginan untuk melakukan perbuatan keji dengan Zalikha. Tidak sama sekali. Kerana tuan-tuan, kalaulah Zalikha tidak bertepuk sebelah tangan, maka sudah tentu yang akan terkoyak dari pakaian Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah dari arah depan. Akan tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahawa yang terkoyak daripada pakaian yang dipakai oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada saat itu adalah pada bahagian belakang Nabi Yusuf alaihissalam, dari arah belakang.
Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ini menunjukkan bahawa Zalikha beliau bertepuk sebelah tangan, dan beliau sahaja yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan keji dengan Yusuf alaihissalam, adapun Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada walau sekelumit dalam hatinya keinginan untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga tuan-tuan kata Tuan Syekh, wa saghairil khissati qabla an-nubuwati wa ba'daha. Dan tiada seorang pun di kalangan para anbiya yang ada melakukan dosa-dosa kecil yang memperlihatkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Wajib kita meyakini bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,